tracking. Pasangan kekasih ditahan kerana disyaki terbabit dengan pengedaran dadah bernilai 9.7 juta ringgit menerusi serbuan yang dijalankan di dua lokasi di Butterworth Jumaat lalu. Pasangan warga tempatan berusia 35 tahun dan 40 tahun itu ditahan dalam serbuan yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN pada jam 2.25 petang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, suspek lelaki ditahan ketika serbuan pertama di kawasan parkir sebuah kondominium dan menemukan serbuk dadah jenis MDMA dalam kereta jenis Pro 2. Polis kemudian dipandu arah oleh suspek ke sebuah lagi kondominium di kawasan sama dan menahan wanita yang dipercayai sebagai rakan sejenayah suspek. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang IPK di Goshtang pada 23 Jun. Dennis Lim berkata jumlah dadah yang dirampas itu boleh digunakan seramai 221,649 orang penagih jika terlepas di pasaran. Apabila membuat pemeriksaan di dalam rumah, kita telah berjumpa pelbagai bahan-bahan yang berkaitan dengan narkotik dadah lah. Yang tuan-tuan semua boleh tengok di atas ini. Okey, banyak jenis dadah-dadah telah dirampas. Okey, untuk makluman, kedua suspek ini, tangkapan pertama, lelaki Cina itu adalah berumur 35 tahun. Untuk yang wanita adalah berumur 40 tahun. Dan kedua-dua mereka ini telah disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Okay. Dan kedua-dua suspek ini telah diriman sebanyak 7 hari, iaitu daripada 20 hari bulan hingga 26. Dan rampasan dadah adalah beraneka, terdapatnya serbuk MDMA, terdapatnya ketamin, pil ekstasi, pil Aramin 5, dan juga cecair syabu. Dalam anggaran pasaran, market dia dijangka ada lebih kurang sebanyak ringgit Malaysia 9.7 juta.